Kenapa nak kena tunggang agama, isu agama, kenapa tak duk cakap pasal isu ekonomi, isu rakyat, isu kebajikan, isu ringgit, isu kos sara hidup. Lagi senang nak menang dengan isu. Satu, PAS ni selain daripada masuk politik, dia juga adalah parti tarbiyah, mendidik orang. Selagi orang tak faham politik Islam, dia bergantung pada hak dunia ni lah. Ringgit, darah ekonomi, darah hidup, bla bla bla. Hak tu semua bila mati semua habis lah. Tutup sekat mati. Hak kita nak bawa ni lepas pada mati lagi. Dalam kubur ada soalan, pi mahsyar ada soalan, ada timbangan. Lalu sirat ada soalan, masuk syurga, masuk neraka. PAS pergi jauh. Sebab tu nak banding PAS, nak baca PAS daripada pemahaman politik syar'i dengan KJ tak sampai. Amboi dah patah dah ni. Sorry tu saya soalan buat tadi tu. Pasal macam nak judge PAS daripada pemikiran politik contemporary. PAS keluar pada itu. PAS melangkaui duniawi. Beyond tu. Melangkaui hidupan atas dunia. PAS bawa orang masuk dalam